Sebenarnya selama ni kita nak menyimpan emas tak perlu bajet beribu-ribu. Nak tahu macam mana? Pastikan tengok video ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Sekarang ni kalau kita nak mula simpan emas, dah fleksibel dah. Tak perlu kita kena ada simpanan yang beribu-ribu baru kita boleh beli emas, baru boleh kita simpan emas. Dalam akaun Get Bubbly Gold khususnya Gold Accumulation Program, kita boleh simpan ikut bajet kita dengan serendah RM100 sahaja. So maksudnya dekat sini kalau gaji RM1,500, kita boleh asingkan 10% daripada gaji kita untuk buat simpanan. Sebab dengan RM100 kita boleh simpan emas ikut bajet kita. Kalau bulan ni ada bajet 100, boleh simpan 100. Kalau bulan depan ada bajet lagi banyak pun boleh tambah lagi banyak, tak ada masalah. Dan dalam akaun Kemilah kita simpan sikit-sikit sampai cukup grade emas kita nak keluarkan. Kita boleh keluarkan dalam bentuk gold bar atau dinar kesukaan kita dan boleh simpan emas fizikal tersebut. Kalau kita risau simpan emas fizikal, takut emasnya hilang dan sebagainya, boleh saja kita biarkan saja emas kita dalam akaun Get Bubbly Gold. Bubbly Gold tolong simpankan dulu emas kita sampai kita cukup yakin untuk keluarkan emas fizikal tersebut dalam bentuk apa yang kita nakkan. Dan yang memudahkan lagi, dalam akaun Get Bubbly Gold ni dia ada komitmen bulanan. Kita boleh tambah ikut bajet kita, boleh tambah pada bila-bila waktu kita nak tambah simpanan kita. Contoh bulan ni kita boleh tambah, bulan depan tak cukup bajet nak tambah, tak mengapa, boleh tambah pada bulan seterusnya. Akaun kita masih lagi aktif. So tuan-puan yang nak mula simpan emas, cepat-cepat klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma dan terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau tuan-puan boleh juga kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata macam biasalah, senangnya nak simpan emas.